Hai, selamat datang ke program anak kita. Kembali lagi dalam video tips and trick macam mana nak dapat markah free dalam kertas sejarah. Yang pertama, kena pasti jenis soalan mengikut band. Terdapat 4 di sini iaitu band 1 hingga 6. Mari kita lihat. Soalan jenis umum band 1 hingga 2. Kata kunci adalah nyatakan, berikan, tuliskan, apakah, maksud dan mengapakah. Kalau anda tengok sini, contoh soalan adalah kata kuncinya apakah, dan teknik menjawab adalah fakta dan pelengkap ayat seperti jawapan di bawah. Seterusnya, soalan jenis arah sederhana band 3 hingga 4. Terdapat 4 kata kunci di sini. Seperti contoh soalan di bawah, jelaskan inilah kata kunci untuk soalan ini. Dan terdapat 3 teknik menjawab di sini, iaitu fakta, huraian, contoh inferen, dan fakta, huraian, inferen seperti contoh jawapan di bawah. Seterusnya, soalan jenis arah tinggi band 5 hingga 6. Kata kuncinya adalah perbezaan, persamaan atau kronologi. Seperti contoh soalan di bawah, kata kunci adalah bandingkan. Dan teknik menjawab kita ada 2 teknik menjawab, kronologi ataupun perbezaan. Dan seterusnya, soalan kebat band 1 hingga 6. Kata kuncinya ialah pendapat dan pandangan seperti contoh yang diberikan, dan teknik menjawabnya hanyalah pendapat dan huraian yang relevan. Senang bukan bila anda dah tahu teknik menjawab? Awak semua tu faham ke hidup? Nantikan episod seterusnya.